Kenapa membayar zakat emas dikatakan membersihkan harta? Secara asasnya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi mereka yang cukup syarat. Apabila anda menyimpan emas, sama ada dalam bentuk barang kemas, gold bar, dinar atau dalam akaun gap, cukup haul dan nisab, maka wajiblah anda keluarkan zakat sebanyak 2.5%. Zakat juga membersihkan harta anda daripada hak orang lain. Dalam Islam, sebahagian daripada kekayaan anda sebenarnya bukan milik anda sepenuhnya. Ada hak fakir miskin dan golongan asnaf di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, anda menyucikan selebihnya daripada sifat tamak dan memastikan harta yang tinggal betul-betul bersih untuk digunakan. Dari sudut ekonomi pula, zakat menggalakkan agihan kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Ia mengurangkan jurang antara si kaya dan si miskin, sekaligus menjadikan ekonomi lebih stabil. Jadi bila anda membayar zakat emas, bukan sahaja anda mematuhi syariah, tetapi anda juga memastikan simpanan emas itu diberkati. Harta yang dizakatkan lebih subur, lebih selamat dan membawa ketenangan jiwa. Inilah keunikan sistem zakat dalam Islam. Ia bukan sekadar kewajipan, tetapi mekanisme pembersih harta dan penenang hati yang tiada bandingannya. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.